Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Januari 2015, saya telah dilahirkan di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Nama diberi Nurdalisa binti Kamarul Azri, bersekolah di SK Kuala Penut, Kuantan. Saya berusia 11 tahun dan merupakan seorang pengawas sekolah. Anak pertama daripada 2 orang adik-beradik. Hobi saya suka membaca novel. Saya bercita-cita ingin berbakti sebagai peguam. Sehingga kini, rekod bacaan saya yang terkumpul dalam sistem AIS ialah sebanyak 250 buah buku. Antara pencapaian saya di peringkat antarabangsa ialah 3 jenis sijil Pahang International Scout Festival 2024. Anjuran Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan badan-badan bukan kerajaan negeri Pahang. Saya juga memperolehi sijil penyertaan di peringkat kebangsaan, iaitu bagi program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Anjuran bersama PPAP dengan KPM 2025. Sijil penyertaan di peringkat daerah pula ialah tempat ke-8 dalam pertandingan bola tampar anjuran PPD 2025. Antara sijil pencapaian saya di peringkat sekolah pula ialah sijil pencapaian tempat ke-5 bagi pertandingan Kraft Tangan Merdeka antara kelab dan pertandingan Syair Merdeka tahap 2 2024. Ketiga, sijil pencapaian Sagu Hati bagi pertandingan warna kalva sempurna Karnival Kesenian dan Kebudayaan. Saya juga memperolehi sijil-sijil lain seperti sijil Tadarus Al-Quran, sijil Watika Pelantikan Pengawas Sekolah, sijil Penghargaan Badan Beruniform PPIN, dan sijil Penghargaan bagi Kelab PAI. Hari Raya menyambut tetamu, majlis terbuka di rumahku. Marilah kita tambah ilmu, menghayati sejarah melalui resensi buku. Terdapat 5 buah buku yang menjadi kegemaran saya. Yang pertama, Kenapa Aku Miskin? Karya CCJ. Yang kedua, Wasiat dan Nasihat Tokoh-Tokoh Terkenal karya Salman Nasyif Ad-Dahdud. Yang ketiga, 2000 perkara kamu patut tahu tentang sejarah dunia karya John Fardon. Yang keempat, Melaka Bandaraya Bersejarah karya Suraya. Dan yang kelima ialah Janda Baik, karya daripada gandingan 2 orang penulis, iaitu Kamaruzaman Moiduni dan PhD Zabidi Osman. Oleh itu, rakan-rakan, tajuk karya pilihan hati saya ialah Janda Baik yang diselenggara oleh gandingan 2 orang penulis, iaitu Kamaruzaman Moiduni dan PhD Zabidi Osman, yang akan saya selongkarkan pada hari ini. Kata orang, lihat tajuk buku ini sudah terdetik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang isi kandungan dalam buku ini. Yang menariknya ialah kedua-dua pemilik karya buku ini adalah merupakan anak kelahiran kampung Janda Baik dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Janda Baik selama 6 tahun. Seterusnya, mendapat pendidikan menengah di Bandar Bentong selama 5 tahun. Kedua-dua pemilik karya telah meluahkan perspektif sebagai anak jati kampung Janda Baik dalam usaha untuk mengelakkan sejarah ditulis dalam bentuk imajinasi
dan keterlaluan. Buku ini diterbitkan oleh Vito PLT Book Hero. Buku ini dicetak atas tajaan Yayasan Pahang Plantation Holdings Sendirian Berhad yang dipengerusikan oleh Y.H. Datuk Seri Diraja dan Sri Haji Adnan bin Haji Yaakob. Kampung Janda Baik merupakan sebuah perkampungan di kaki banjaran Titiwangsa. Tujuan karya ini ditulis adalah bagi membekalkan maklumat tentang kewujudan sebuah kampung kecil yang diberi nama Janda Baik untuk tatapan masyarakat Malaysia. Seterusnya, apa yang menarik di kampung ini ialah semua literasi maklumat dicatat atas 8 papan tanda yang menunjukkan tempat-tempat yang spesifik. Terdapat 700 buah rumah dengan jumlah bilangan penduduk seramai 997 orang. Dengan keluasan tanah 3,573 ekar. Kampung Janda Baik merupakan sebuah perkampungan. Kampung Janda Baik telah dibuka pada tahun 1932 oleh 3 orang tokoh, iaitu Haji Yasir bin Daun, Haji Kadir bin Hitam dan Haji Idris bin Awang. Ramai hendak tahu bagaimana asal-usul nama Kampung Janda Baik. Dengan kata lain, perkataan JANDA BAIK adalah perkataan daripada hasil peristiwa. Seorang janda yang baik bernama Endut kerana sanggup berbalik semula kepada bekas suaminya yang telah mencerai dan meninggalkannya seorang diri di kampung itu. Dipendekkan cerita, Tok Batin telah jatuh miskin kerana semua kekayaannya telah habis digunakan oleh isteri mudanya itu. Sejak dari itu, Tok Batin yang sudah tua dan miskin pulang semula kepada isterinya yang telah diceraikan itu. Endut menerimanya semula dengan hati yang terbuka. Begitulah kisah asal-usul nama Kampung Janda Baik. Saya memilih buku ini kerana tajuk buku ini telah menggamit kenangan bersama ahli keluarga saya pada 5 tahun yang lalu. Pada pendapat saya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa mengekalkan keindahan dan kedamaian seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu yang sanggup mempertahankan tanah air ini. Penulis memetik kata-kata sastrawan negara yang terkenal, iaitu Karisma 1987, yang berbunyi, janda baik diteroka dan dibuka dengan kegigihan dan penderitaan orang Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Dalisa. Waalaikumsalam, cikgu. Cikgu ada 3 soalan nak ajukan kepada kamu hari ini. Soalan yang pertama, Dalisa pernah 5 tahun yang lalu pergi ke Kampung Janda Baik. Apakah perasaan Dalisa semasa berada di Kampung Janda Baik? Perasaan saya semasa berada di Kampung Janda Baik ialah sangat seronok dan gembira kerana saya dapat menikmati pemandangan yang cantik dan suasana yang segar dan nyaman. Baiklah, soalan yang kedua. Apakah aktiviti yang boleh kita lakukan di Kampung Janda Baik? Aktiviti yang boleh dilakukan semasa berada di Kampung Janda Baik ialah mandi air sungai yang sejuk, mandi air kolam panas, membeli belah cendera hati dan menunggang basikal di sekeliling kawasan Kampung Janda Baik. Baiklah, soalan yang terakhir, soalan yang ketiga. Apakah keistimewaan yang ada di Kampung Janda Baik? Keistimewaan yang ada di Kampung Janda Baik ialah tempatnya yang terletak di kaki bandaran Titiwangsa dengan pemandangan yang dipagari dengan bukit bukau yang menghijau serta
tempatnya selamat untuk semua lapisan masyarakat yang ingin berkunjung ke kampung ini. Baiklah, terima kasih atas jawapan Dalisha tadi. Maka tamatlah rakaman video pembaca bestari kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah peringkat daerah Kuantan pada hari ini. Terima kasih Dalisha. Sama-sama cikgu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.